Game ni rule dia korang berdua team. Soalan akan diberi teka-teki. Kalau korang betul jawab, korang suap satu kali. Kalau korang jawab salah teka-teki tu, korang kena suap 2 kali. Farah cakap awal-awal dia anak keladi. Dia betul ke salah dia tetap suap sekali. Aku nak emas. Okey. Anak emas 3 kali. Minta maaf cakap. Okey, masa untuk diberi untuk jawab soalan adalah 30 saat untuk berbincang, okey? Kau dulu. Lah. Nombor 4. Macam tak berbincang ni kali. Ada misai bukan kucing, ada poket bukan kangaroo. Apa dia? Geli gila. Saya dah geli. Ada bisa? Bila? 3 kali. 3 kali sebut je jawapan. Binatang ke ni? Hidup lah. Hidup. Dah makan dah. Okey. Jawapan dia Doraemon. Dia kucing, dia ada poket. Tapi bukan kangaroo. Dua kan? Dua kan? Kalau kau tak ada 2, kau suap 1 je lah. Nipu. Lagi sekali lagi. Tak merah bibir, tak merah. Tak merah, sampai merah. Aku tak 3 paket tau. 9. Banyak-banyak tayar. Tayar apa yang ada rambut? Tayar Brixton. Dah lah. Apa sih? Apa Farah yang tadi dalam kepala? Tak bodoh. 15 saat Farah. Tayar apa? Saya pastikan. Tayar. Bunga. Bunga apa? Bunga tayar. Amat. Saya mu. Jawapan dia Tak tayar ya. baru. Tayar baru je kurang. Sebab kalau tayar lama kan botak. Berapa soalan je ni, Bil? 5. 5 tak? Kita dah 2 kali salah ni Farah. Bersuap kan, Kip? Isya dia situ lah. 6. Dalam banyak-banyak hari, tayar apa yang warna? Apa Farah? Harian Metro. Kita ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari apa yang warna? Monday. Tak ada. Jawab Sunday. Hari apa yang wangi? Habis. Yakin dulu yang Dah bagi dah masa. Jawapan dia hari Selasa. Salah. Hari Selasa yang wangi. Sebab hari Senin tu kan dia dah mandi. 3 ni Farah. Kita tak dapat apa-apa ni. Kesian dah budak ni. Tukar lidah. Makan selai. Bukan makan selai, makan selai. Siap. Dah putus kan. Ini sekejap lagi dia berak makan ni. Kita kena betul ni 1 je Farah. 1 betul kita dah menang. Tiga. Ha? 3. Telur apa yang tak pandai masak? Telur apa yang tak pandai masak? Tolong apa tak? Takkan telur tak. Aku tak boleh bikin ni Farah. Oh, pak cepat sangat ni. Tambah sikit lah seluruh. Telur. Ikan. Telur. Terus. Jawapan dia terlupa pasang kes. Terlupa pasang gas. Itu ayat. Kau ni kalau perempuan lah. Aku tak minum susu pun. Minum 1 je. Minum lagi. Minum lah. 69. 3. Nombor 3. 3 tu jalan rumah ni aku. Okay. 6. 7. Kalau banyak-banyak nasi, nasi apa yang susah nak telan? Siapa yang susah nak telan ada sepatu? Mesti ayat ni. Ayat ke? Apa yang tahu? Ayat ke? Sambung. Nasi tak boleh telan. Nasihat. Nasihat. Jawapan dah bagi. Ya, 28. Nanti tolong aku Aku Dalam banyak buah, buah apa yang boleh berbaris? Apa yang boleh Dah nak berkawan. Buahnya berkawan. Buah apa? Nama buah. Dengar ni. Watermelon. boleh berkawan eh? Lagi 1, kau jangan jawab. Aku tahu. Hijau. Buat jangan berlari. Hijau. Buat kedondong, buat avocado. Aduh, bukan lah. Kiri kanan. Kiwi. Benar
Senang kan satu, tolong kan satu. Tolong lah, satu lah bagi lah. Kita orang ayah dah tak ada. Alah korang giat benda dia kan. Nak korang pilih 10. 10. Dalam banyak-banyak jalan apa yang free? Jalan dia Highway. Tol. Jalan lama. Jalan Mati. raya. Jalan-jalan. Jalan. Kalau nak jalan kan, kau free tak? Jom jalan. Pun sekali je kena makan ya. Okay. Nombor 22. Kenapa anak babi jalan belakang mak dia tunduk? Jawab. Sebab dia malu mak dia babi. Ya. Okay, kita makan sekali je. Kenapa kita pandai ni? Good job. Satu dah ke? Belum. Nak satu lah? Dalam banyak-banyak ulat apa yang jalan perlahan? Gonggong. Meluncas. Man, memang betul lah. Aku kena pilih nombor yang ni lah, Man. Kau bila aku jawab? Aku tak tahu tu. Sebab ulat melencas. Meluncas. Belum cas. Nak nombor 3 lah. Rumah apa yang banyak guna air? Rumah api. Rumah bomba. Nombor merah. 50. Rumah Dia ada lagu dia. apa? Rumah yang ke atas. Dia ada lagu. Rumah api. Menara api. Rumah api. Yang dekat tengah-tengah laut tu. Rumah api dah tu. Bukan. Kan. Dia ada lagu dia. Rumah terbakar panggil bomba. Betul? Betul lagi. Betul kan? Man, kita empat betul, Man. Ngam-ngam. Ngam-ngam kan? Diorang antrinya kuat apa? Last nombor. Last number. Ui, dah berbingung telinga. Dah 27. Haiwan apa yang ada satu huruf? Semut. N. You. Kau jangan kira ABC. Tak. Satu huruf. I. Gajah. Lipan. Apa? Kenapa I? Ayah apa? I love you. Ayah apa? Betul? I kan? Ikan. Kira betul tak? Dia pun betul. Banyak. Kata-kata hari ni Tim Kau fikir ni tembak je. Tim ni dapat 5 betul. Okay, aku ambil 19. hantu dalam bahasa Inggeris panggil apa? Ghost. Kalau hantu yang baik panggil apa? Good ghost. House and Good ghost. Tadi dah. good girl. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Tak dia ni biasa je lah. Bahasa kacu. Kind ghost. Nice. Ghost Rider. Jawapan dia bagus. Dua kan? Kalau kau tak nak makan banyak tak buka. Biar Haji dia makan banyak. Okay. Kau dah 2. Okay. 24. Kenapa anak Arnab jalan belakang mak dia tak lompat? Kenapa anak Arnab jalan belakang mak dia lompat-lompat? Sebab dia happy mak dia bukan babi. Dah makan lah. Tak suka sangat makan juga. Tim aku je baca doa Semua tak. Tapi aku dah 2 sebab tadi. Kau pernah ada? Ha. Nombor 30. Dah kan? Apa dalamnya ikan, luarnya ayam? Aku pernah dengar soalan ni. Okay. Pasal ikan. Nasi lemak ayam. Telur masin. Ikan bilis. Sardin. Cantik. Ayam brand. Ayam brand. Dua. Haji tak Sebelah. boleh nombor. Saya apa yang kena friendzone? Brokoli. Kangkung. Tomato. Kita sebut je lah semua sayur. Sawi. Serai. Sekejap, friendzone. Timun. Sebab Kepala timun dia lah. Sorry. Sebab ada Jepun.
Yang penting timun lah kan. Timun. Menang lah Sebab timun. dia timun. Sebab dia cuma timun tapi mesra. Timun tapi mesra jangan. Korang yang kat sana, korang adalah timun tapi mesra. Duk, siapa nak basuh lah kau? 13. Tak habis ni kau. Ikan apa yang tak ada tulang? Ikan lagi. Ikan sardin. Ikan pari. Ikan bilis. Ikan bilis ada lah. Kau membazir perkataan aku. Hilang. Ikan tu ke? Ikan senohong, dalam ikan duri bercakap bohong lama-lama. Ikan mayung. Logik tak logik ni? Ikan. Nak kacau lah. Ikan tak tulang, ikan separuh, ikan belang, Ikan salmon. Yes, ikan potong. Habis. Anjay. Kau siap? Jawapannya bobolah ikan. Dia punya mengalau tengok kan. Tapi fishball aku ada tulang. Buat sendiri je. Cik, kita main lagi nak? Nak kita main lagi. Jom kita berbual lawan lelaki. Okay. Jadi dia, okay, sekarang ni Macam kita mana? lelaki lawan perempuan. Atan ada 5 orang anak. Samira, Samura, Samita, Samiza, Samata. Siapa nama bapak dia orang? Samiri. Atan. Sambal ladu. Ya, kita betul. Makan. Tak, kan kau makan. Oh, semua makan eh? Sama. Okey, semua makan Kita ladu. makan sampai kita betul. Ah. Itu untuk 3 orang tu kau makan. Tak, semua kena. Ya, semua kena. Semua kena, serius. Hmm. Okay, next soalan. Next. Kucing apa yang ada 9 kaki? Kucing cacat. Dia Sarawak. Tak, bijak Syul. Salah. Bola kucing. Dah, tadi berbolehkan ni dah. Kucing dekat kaki 5. Kucing 4, kaki 5, 9. Mana tak ada apa. Makan lagi lah. Bukan aku lah, tolong lah. Ya, bukan. Ya, aku Kau lah pula ya, makan. aku kaya. Bagus. Okay, kau betul lagi Betul. Tolong lah, aku pula betul lah. Tolong. Okay, betul lagi. Kau lagi. Ya, makan lagi. Tolong kita. Binatang apa kalau kita makan jadi halal, kalau kita minum jadi haram? Anjing. Bukan semua. Makan halal ni soalan logik tak logik? Coklat. Halal. Binatang. Binatang. Unta. Ikan. Ayam. Daging. Kembang. Boleh. Ni lah, ikan belacak lah. Tapi dia tak ada air. Cik. Air dia ke? Aku fikir arak je. Sama lah. Anggur. Tangguh. Makan halal. Tiger. Binatang apa yang sebab? Dah dapat. Makan halal ke? Halal lah makan lemon aman. Ni. Apa benda? Daging harimau menangis. Betul. Harimau menangis. Daging harimau. Biskut tiger. Cicak susu. Minum sebab harap. Minum sebab dia nama tiger. Air tiger. Betul. Dah. Betulnya kali ni betul tak makan. Betul cakap. Kuih apa yang Oh, confuse? betul. Kapis. Badak berendam. Kuih karipap. Seri muka. Apa? Sarawak. Kuih pau. Mau bawa berapa kilo? Kuih ni cara berlauk. Bangkit. Panggil tu. Kopi sira. Acak. Konflik madu. Kuih semprit. Dah. Kuih kapit. Jam dah. Kuih suji. Question. Question guys. Okay, itu sahaja BTS untuk kali ni. Kalau korang minat BTS yang macam ni, mukbang ke makan-makan, korang boleh komen kat bawah. Like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa tengok video kita sebelum ni. Road to 2 million subscriber guys. Let's go. Thank you. Bye.